Ini adalah insentif paling asas tapi paling penting. So ingat, kalau kita rasa kita nak dapat income 4 angka seawal bulan pertama, kita nak dapat income 5 angka, nak travel overseas setiap tahun, nak ada network berkembang, kuncinya ada dekat insentif 5cc. So ada 4 je cara nak buat 5cc ni. InsyaAllah sangat mudah. Yang penting mula seawal mungkin. Jangan last minute buat, nanti dia agak tak berapa nak senang. So cara dia yang pertama, kalau kita tengok ni, so anda kena buat pembelian 1cc. Sebab kita tak nak kita jadi sales girl. Kita nak kita juga pakai. Kita lebih ikhlas insyaAllah untuk sharing, untuk tolong orang. Okay? So 1cc nama sendiri kalau dah VIP RM751. So ingat, 1cc dekat Malaysia berbeza dengan nilai cc dekat negara lain sebab ikut currency. So 1cc dekat Malaysia RM1,773.51. Tu harga jual. So kalau korang dah VIP, tolak 30%, dah 700, lebih kurang 7,5 sahaja. So cara pertama, beli produk atas nama sendiri 1cc. Yang 4cc lagi, jangan pakai duit kita banyak sangat. Pakai duit orang, tolong orang jadi VIP. So VIP pertama dia ambil start your journey pack 2cc. VIP kedua pun sama, start your journey pack 2cc. So korang tengok berapa bonus korang buat macam ni. Sebulan buat kerja sekolah macam ni je, 1cc. Okay, bila kita aktif 5cc, korang akan dapat 5% bonus extra kalau aktif 5cc tau. So 1cc buat pembeli atas nama sendiri tadi kan, kali dengan 1cc kat Malaysia, kali 5% dah dapat RM53. Okay, ni extra Lepas tu kata tadi ada 2 VIP yang ambil start your journey pack kan. So yang ini, ingat je harga jual dia, 2 start your journey pack kali dengan harga jual tadi tu, kali dengan 25%. Mana datang? Anda 30% sebagai VIP. Ahli VIP pertama kali dengan ahli biasa, dia punya diskaun adalah 5%. So dah harapkan dengan 25% ni dapat RM404. Ada 2 tadi kan, so tambah lagi RM404 ni so dah macam ni, dah aktif 5cc, korang akan dapat 5% extra bonus lagi. So ingat harga jual SYJ pack tadi 1614 ni kali 2, sebab 2 VIP, kali 5%, korang akan dapat extra 161. So yang masuk akaun dah RM1,000 dah, RM1,023.95. Itu belum yang cash tadi, sebab korang beli atas nama sendiri kan RM1,000. Kalau jual balik harga kita ambil tadi kan 700.5. So jual balik dengan harga jual ni, so korang dah dapat untung 322 tak silap Kak Najah. 322. Bayangkan buat macam ni dah dapat 1,000, 4 angka dah. So beza kalau tak buat 5cc Contoh beza dia buat 5cc, dia dapat income dalam RM1,023. Tapi kalau dia tak buat 5cc, maksudnya dia tak beli atas nama diri dia sendiri tadi 1cc kan, dia tak dapat 1,000, dia dapat 808. Itu pun banyak kan, subhanallah. So bayangkan, korang boleh dapat extra lagi RM215 kalau korang aktif 5cc. Okey, tu cara pertama. Cara kedua, yang penting 4 cara ni semua nama sendiri kena lebih 1cc. 1cc beli atas nama dia sendiri. Ada 1 VIP. Katakanlah ada 5 orang. 5 orang dia tak nak VIP Kak. Dia nak beli 4 botol. Seorang 4 botol, 4 botol. So ada 5 orang, korang pun total up dah dapat 2cc. So ini formula nak kira cc harga jual. Katakan aloe vera gel tu harga RM116.79 bahagi dengan nilai 1cc dekat Malaysia. Berapa? Ni 1073.51 ni. Okey, bahagikan, so korang akan dapat untuk cc aloe vera gel tu sebotol 0.109. So kalau 0.4cc maksudnya dia beli 4 botol. Okey. So tengok berapa bonus dia kalau dia buat macam ni. Total up dia dah RM1,182. So kalau korang tak buat 5cc, bonus dalam 941. Tapi kalau yang buat 5cc tengok ni, dah 1,000 lebih dah, nak 1,200 dah. Tu cara kedua cara kedua. Cara ketiga ni biasa kalau orang yang nak buka booth, yang duduk jauh dekat center, yang memang nak buat apa orang kata standby stok 2 VIP ke 3 VIP ke, dia akan buat nama dia macam ni, 5cc atas nama sendiri. 5cc beli atas nama sendiri. So berapa? Okey, harga jual ni 1073 ni kalilah 5cc. So kita tolak dengan 30%. So sebenarnya nilai dia 3,700 apa ni? 3,700 saja. Beli kat kaunter lebih kurang 3,757 ni. So jual balik kan, jual balik dengan harga 5,367 ni. So korang nampak ini korang punya untung runcit 16, tak masuk bank kan, ni untung runcit 1610 dah 1,600 dah. Yang masuk bank berapa? Bila dah buat 5cc ni, korang akan dapat 5% extra. So ni kali ni korang akan dapat masuk bank ni 268. Tapi kecil lah, sikit lah kan. Walaupun untung runcit dia besar. Dan sistem yang ni, yang ketiga ni, dia tak ada network. Korang untung, orang kata untung runcit saja. Sebab tu ni business networking memang kena kau jadikan ahli. Sebab kita tak tahu Allah nak hantar siapa. Mudah-mudahan orang yang datang tu adalah leader. Kat situ korang akan mula mendapat macam mesin ATM. Subhanallah. So cara keempat,
anda sendiri beli 1 cc, yang lain semua ahli biasa. Katalah 10 orang seorang beli 4 botol kan. So dah dapat juga 4 cc. So ini bonus korang. Tengok ni. Dah RM1,341. So sangat-sangat untung. Kenapa kena buat 5 cc? Inilah caranya kita nak dapat income pertama, result awal untuk orang yang newbie. Sebab kadang-kadang orang yang baru ni dia segan, mungkin dia tak ada result. Tapi 5 cc ni adalah result korang nak tunjukkan bahawa bisnes ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat untung besar. Okay? Dan kat sinilah kita nak buat bisnes networking. Kita bukan semata-mata sales tau, tapi kena belajar rekrut. Barulah bisnes kita grow. Barulah mula dapat passive income. Okay, dan kat sini sebenarnya cara korang nak cepat jadi supervisor. Supervisor kan 10 cc je. So kalau ada 5 orang VIP, dah supervisor dengan duit orang dah. Nak bisnes networking ni jangan pakai duit sendiri banyak-banyak. Okay? So ini dah startnya nak dapat income 5 angka. Kena bina daripada sekarang. Kena faham ada proses yang kita perlu lalui. Ingat, kita ada sebulan ada 4 minggu. So pecah-pecahkan. Seminggu kena target 1.5 cc. 1.25 cc. So 4 minggu je dah settle dah 5 cc. Ini yang paling fundamental lah. Tapi sebab anda leader, jangan biasakan buat akhir bulan macam ni. So nak pastikan kita boleh bantu downline kita. So sebelum 15 hari bulan, sebelum pertengahan bulan tu kita dah settle dah 5 cc, supaya lepas tu kita boleh tolong downline kita untuk fight juga 5 cc. Okay, so buat awal untuk bantu downline. So kalau nak rasa sale hari-hari, kerjanya pun kena hari-hari. Susah-susah orang kata awal-awal ni, akhirnya manis-manis je insya-Allah. So ingat 5 cc ni adalah kunci nak berjaya kat Forever. Tak ada kunci lain dah insya-Allah. So all the best. Assalamualaikum.